apakah sejarah kedatangan ilmu tajwid bermula dari zaman Nabi SAW sehingga ke Nusantara? Tahu tak, pada asalnya ayat Al-Quran tiada titik dan baris. Habis tu macam mana umat dahulu baca Al-Quran? Bacaan Al-Quran adalah sesuatu yang taiqifi. Ia diambil terus dari sumber asal, iaitu dari sebutan dan bacaan daripada Rasulullah SAW sendiri. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan ayat Al-Quran kepada para sahabat seperti mana malaikat Jibril mengajarkan kepadanya secara bertajwid juga. Lalu para sahabat mewariskan bacaan ini kepada umat Islam selepasnya. Namun setelah perkembangan agama Islam semakin meluas, mula berlakunya kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Jadi nak tahu tak bagaimana bermulanya penambahan titik dan baris pada ayat Al-Quran? Dan apakah sejarah kedatangan ilmu tajwid bermula dari zaman Nabi SAW sehingga ke Nusantara? Jawapannya ada pada link di bio. Tekan di sini sekarang.